Lepas tu pula kebetulan makcik dah setahun dia kena stroke dengan Allah. ubat-ubat dia semua. Jadi pakcik tak tahu macam mana lah dia ni. Yalah. Memang down lah, senang cerita cakap lah. Lagi dengan anak pakcik 2 orang OKU lagi. Assalamualaikum. Pakcik sorry cik, lambat sikit jam jalan tadi. Sihat je Ya, Boleh tengok surat dengan IC boleh. daripada rumah ke cik? Dari rumah. Saya bagi cik duit, cik bagi tabur Balik kampung Dia mana tak cik? Balik kampung mana nanti? Tak ada, dah pernah balik kampung pun macam dah tak boleh buat apa lagi lah dia. Dah kena tak jujur, kawan tak jujur dengan pakcik pun sedih sekarang. Kenapa? Pakcik sebenarnya masih kerja masa 7 bulan lepas lah. Kerja, lepas tu kerja dah kilang catering. Pakcik ni tukang masak 37 tahun kerja kat hotel. Jadi dalam bila sampai masa kita ada bincang-bincang nak buka peniaga sendiri lah. Jadi member ada 3 orang. Yang member ni dia tolong dapatkan funder. Okey. Jadi dah dapatkan funder gini-gini. Lepas tu dah masa kita berhenti. Tak jadi? Lepas tu dah berapa bulan-bulan tu dia pun senyap, tak tahu lah duit tu dia dah dapat ke apa ke. Jadi pakcik kawan pakcik dari seorang dah kotak kanting dah 7 bulan tak ada kerja. Nak nyari kerja pun bukan senang cik. Yelah betul. Dah 6 tahun. Lepas tu pula kebetulan makcik dah setahun dia kena stroke dengan ubat-ubat dia semua. Jadi pakcik tak tahu macam mana lah dia ni. Yelah. Memang down lah, senang cerita cakap lah. Lagi dengan anak pakcik 2 orang OKU lagi. Sekarang ni dah tiada lah Pak Raya apa boleh dapat kerja cari lah ni kalau boleh pun pakcik pun tak yelah dah tak ada pilihan dia ni. Faham dia. Raya lagi Itulah. tapi apa-apa pun Allah sajalah suruh pada Allah lah dia ni. InsyaAllah. Dia buat pakcik pun bukan pakcik yang tukang hukum. Yelah betul. Dia lah. Okey cik. Dekat mana dia ni? Dekat Taman Raya. Okey cik, ni cuba kira 1000. Okey cik, ni 2000 cik Saya beli dia ni, terima kasih dia ni. Saya beli emas yang baik. Dengan okey, saya banyak terima kasih pakcik dapat kurang dapat jual ni. Yelah kita nak bantu lah cik kan.